Sesungguhnya Al-Quran ini, ataupun inilah Al-Quran yang memberikan petunjuk, yang jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya, menjemput yang berhormat Tuan Haji Azli bin Yusuf untuk turut serta untuk menyaksikan acara ini. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang hadir, yang menyaksikan dan perasmian ini. Memang kita buat small and simple, tapi saya sangat-sangat bersyukur hari ini. Dan saya nak ucap terima kasih kepada semua. Kehadiran kita ni mudah-mudahan di pertemuan kita, kerjasama yang kita akan adakan ni, kolaborasi yang kita akan ini mudah-mudahan dia membuahkan hasil. Sebab apa? Dalam era bisnes sekarang tidak boleh seorang diri, tidak boleh, dia kena kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim kan? Hadu al-ya'ya wa nurin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nurinnya semua yang ujung-ujung yang nurin. Tarannya taran. Contoh binnas tu atas nun satunya hijau, betul tak? Warna hijau. Kalau hijau goncang. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada One Publication Haraki di atas kerjasama ini. Apatah lagi kesedaran itu timbul hasil daripada pengalaman, hasil daripada pemerhatian, daripada kajian bahawa memang ramai di kalangan orang kita, orang Islam yang masih lagi ketinggalan dalam mempelajari Al-Quran. Hari ini Ustaz perkenalkan cara baru. Dia bukan lagu Taranum tapi dia dengan menari. Ini satu benda yang baru juga tu. Saya tadi bila dengar tu saya kata mengajar Quran cara menari. Betul lah Ustaz cakap tu, ini ajaran sesat mana pula ni. Kan, bila kita tidak faham begitulah. Rupanya dia ada pergerakan. Lepas bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Mudah-mudahan usaha ini bermanfaat dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ijazah bertemu juga dipersilakan wakil penganjur untuk menyampaikan cendera mata kepada yang berhormat Tuan